Tuan-tuan yang apa maruah kita tuan-tuan, sampai istana, sampai negeri, sampai kuasa negeri, menteri besar kita habis dipegang oleh DAP ni. PS memerintah tuan tengok macam-macam isu berlaku. Okay. Macam-macam malapetaka berlaku. Sampai Negeri Sembilan tu 2 saja. Tak pernah sejarah tuan-tuan. Para menteri campur tangan dalam menentukan siapa yang tuan besar Negeri Sembilan. Ini hak bukan ada pada hak orang politik, ini hak kepada jawatan kuasa adat di Negeri Sembilan. Sejak bila pula istana dan Negeri Sembilan ni dipegang oleh pihak DAP? Sejak bila? Sebab tu orang ngabarkan, kalau nak berkempen jangan berkait dengan istana. Kang tak pasal-pasal kalau Seksyen 12(1)B Kanun Kesesaan. Kau nampak sebenarnya. Kita membaca, kita tahulah. Kalau kena Seksyen Shah Alam tak ada masalah. Ini Seksyen 12(1)B di bawah perlindungan institusi Gajo. Kang elok berkempen langsung tak dapat berkempen. Sejak daripada 2008 tuanku tu naik tata sampai ke sekarang, sampai ke lah ni, itulah deh yang Tuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukris. Sebab tu saya ngabarkan, disebabkan nilo setitik habis susu sebelango. Mak dah ngabarkan dah itu hari. Takkan tak dengar. Kalau nak pilihan raya negeri dekat Negeri Sembilan ni besok, jangan dijadikan isu adat ni sebagai bahan kempen. Faham tak? Itulah cakap orang tua-tua tak nak dengar. Orang tengah nak merodohkan keadaan ini, tak, dia lagi cucuk-cucuk. Satu Malaysia dah tahu dah apa jadi dokek adat ataupun istana Negeri Sembilan ni kan. Ada usaha untuk menjatuhkan Tuanku Mukris. Cito tak yo tak tidak, tak boyo tak kata. Relax lah dulu. Sebab orang luar melihat apa yang berlaku dokek Negeri Sembilan ni semua disebabkan politik. Sebabnya kita sebagai wari, sebagai orang Negeri Sembilan, rakyat Negeri Sembilan, Habing jang Habing ni kan, berharap benar segala apa yang berlaku, apa yang bercokak, apa yang bertelingkah semua ni dapat diselesaikan dengan ikut saluran perlembagaan ke, adat ke, mahkamah ke. Faham tak? Jangan dicucuk-cucuk lagi. Alang-alang saya bercakap ni bukan apa. Saya ada dengar tu desas-desus ngobrol apa. Besok, menteri besar yang baru ni siapa nak lantik? Yalah, Negeri Sembilan kan ada 2 yang tuan. Dia mundur mudah wari. Negeri Sembilan ada undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan. Ikut situ lah. Kita ikut siapa yang iktiraf. Kerajaan negeri iktiraf siapa. Kerajaan persatuan, persekutuan iktiraf siapa. Kita ikut tu lah. Yang penting dia tak kira lah orang politik ke, bukan orang politik ke, rakyat biasa ke, bukan rakyat biasa. Pokok deka lah yang penting hormat institusi Gajo ni. Faham tak? Jangan buat sebarang spekulasi. Jangan kita pula nak menjadi hakim sebelum undang-undang ni selesai. Faham tak? Biar segala apa yang berlaku pasal ngobar tadi ni, biarlah berdasarkan perlembagaan, adat, mahkamah. Nak berkempen lah. Takkan saya pula nak ngajar. Tuan semua lebih arif, lagi pandai daripada saya. Dah lama dalam bidang politik ni kan. Kalau nak berkempen ni, janganlah bori bola tanggung. Sebab kalau bori bola tanggung ni, kalau pihak lawan smash, kalau dapat ngelak, okey lah. Kalau dapat ngelak, atau sungkung. Banyak lagi isu-isu atau topik yang boleh dibualkan bersama penduduk kampung untuk menaikkan ataupun mencapai prestasi kau. Apa tak? Dah baca berita saya baca dah. Betul tak? Banyak cerita ni untuk meraih pengundi.